يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saya berpesan pada diri saya dan yang menonton agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna takwa yang sebenar-benarnya, iaitulah kita jaga halal haram dalam setiap tindak tanduk kita. Kita fikir dosa pahala, kita fikir pengakhiran perbuatanku ini membawa ke syurga ataupun ke neraka. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buatlah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah bekal takwa. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang sedang menonton ini ada dua kategori manusia: yang pernah menunaikan ibadah haji dan yang belum pernah menunaikan haji. Pada yang belum pernah menunaikan haji, ada dua kategori pula. Ada yang pernah sampai ke Mekah menunaikan umrah, ada yang belum pernah sampai. Semoga semuanya dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah haji ataupun menunaikan umrah. Sedang yang penonton yang dikasihi sekalian, kepada yang pernah menunaikan haji, tahun lepas ke, tahun sebelum ni ke, ataupun tahun-tahun yang lalu, marilah kita kembali mengingati kenangan indah itu. Marilah kita mengambil iktibar dan marilah kita mengingati pesanan para ulama kepada yang telah menunaikan haji. Tanda haji kita mabrur, tanda haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah apabila pulang ke tanah air, kehidupan beragama kita jauh lebih baik. Kita lagi taat pada Allah, kita lagi bersungguh mencari keredaan Allah. Itulah tanda-tanda haji kita diterima oleh Allah. Wahai haji, wahai hajjah, kenapa kita tawaf 7 pusingan? Walaupun bersesak, walaupun tidak selesa. Kenapa kita bermabit di Muzdalifah, di Mina? Kenapa kita bersesak-sesak di Arafah walaupun tidak selesa? Kenapa kita mengutik batu-batu? Kenapa kita bersusah payah melontar jamrah di Mina? Kenapa? Jawapannya, kerana ini perintah Allah, kerana ini hukum Allah. Maka saya patuhi, saya buat sebaik mungkin ketika saya menunaikan haji. Maka berdasarkan pengajaran amalan ini, bila kita pulang ke tanah air, dalam perniagaan kita, dalam mencari rezeki kita, dalam mendidik isteri dan anak-anak kita, sebagaimana kita patuh perintah Allah ketika buat haji, maka dalam urusan kehidupan kita seterusnya ini pun mesti kita patuh kepada Allah. Ini tanda haji kita mabrur. Ada orang Allahnya hanya ada di Mekah saja. Di Mekah dia patuh perintah Allah, balik Malaysia dia buka aurat, balik Malaysia dia tak ikut dah peraturan Allah, rasuah, riba, menipu, dia tidak jaga aurat, dia tak semayang. Allah hanya ada di Mekah barangkali baginya. Moga-moga kita yang telah buat haji, ibadah tersebut memberi kesan kepada setiap tingkah laku kita. Para penonton yang dikasihi sekalian, golongan yang kedua, yang pernah, yang belum buat haji. Sama ada yang pernah buat umrah, pergi sampai dah Mekah, dan yang belum. Maka kita doakan, Ya Allah, jemputlah kepada yang belum sampai ke Mekah untuk menjadi tetamu-Mu, Ya Allah. Sebagaimana kau jemput hamba-hamba-Mu yang lain, jemputlah juga saudara-saudaraku ini yang belum sampai ke Mekah. Di hati mereka cukup teringin untuk menjadi tetamu-Mu, Ya Allah. Maka jemputlah mereka. Kepada yang belum buat haji, ada beberapa sebab. Ada yang berkata, saya belum pergi buat haji kerana tak dapat seru lagi. Maka ini jawapan yang tidak patut. Kerana Allah telah seru, wa adzim fin nasi bil hajj. Dari zaman Nabi Ibrahim dulu, wahai Ibrahim, serulah, azan, laungkanlah, panggillah manusia untuk datang buat haji.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sebut khudhu anni manasikakum. Buatlah haji daripada sebagaimana aku ajar ini. Buat. Seruan itu sudah ada. Maka jangan kata saya tak pergi haji lagi sebab tak ada seruan lagi. Tak sampai seru lagi. Jangan kita begitu. Ada yang belum pergi haji, apa alasannya? Duit belum cukup. Maka kepada yang duit belum cukup dalam menabung, moga-moga Allah membuka pintu rezeki. Ingat, ke Mekah ni bukan semata-mata kerana duit. Ada orang miskin boleh sampai ke Mekah. Ada orang kaya raya tak sampai pun ke Mekah. Kita teruskan menabung. Doa pada Allah, minta nak sampai. Moga-moga Allah jemput. Menabunglah. Ada yang belum sampai ke Mekah. Alasannya kenapa? Saya rasa saya muda lagi. Dia orang tua pergi dulu. Ni ibadat haji ni dia rasa ingat untuk ibadat orang tua saja. Maka sekali lagi ni pandangan yang silap. Doalah pada Allah nak pergi masa muda, masa sihat. Ibadat haji challenging. Sangat banyak cabarannya. Niat, ya Allah, tolong jemput aku ketika masih muda, masih sihat. Yang dah berusia, jangan pula rasa sedih dan takut. Doa pada Allah, jemputlah aku ya Allah dalam keadaan aku sihat. Kalau tak berapa sihat ini pun ya Allah, kuasamu adalah segala-galanya. Bagaimana ada orang lain boleh buat haji, jemputlah juga diriku ya Allah. Nonton yang dikasihi sekalian, ibadah haji ini kita menyahut seruan Allah. Solat, kita baca, kita khusyuk. Puasa, menahan kesabaran, nafsu, marah, lapar, letih. Zakat, kita ibadah. Harta kita yang kita sayang. Kita kerja, kita cari duit, kita bayar zakat. Itu zakat. Ibadah haji, total action. Ibadah haji, menggabungkan semuanya. Khusyuk, fokus, keikhlasan, kesabaran, ketahanan, harta, tinggalkan keluarga dan urusan kita di tanah air. Ia merangkumi semua. Sebab itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tiadalah ganjaran baginya melainkan syurga Allah. Rasulullah beritahu orang yang jaga akhlak, jaga adab, jaga peraturan ketika buat haji, man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang buat haji ikhlas kerana Allah, jaga akhlak, tak maki hamu, tak cakap perkara lucah dengan isteri, tak buat perkara fasik, ia pulang ke tanah air seperti bayi, baby, seperti bayi yang baru dilahirkan. Maknanya bersih daripada sebarang dosa. Ya Allah, jemputlah kami semua untuk menjadi tetamu-Mu ya Allah. Para penonton yang dikasihi sekalian, seorang sahabat saya yang belajar di Madinah menceritakan bahawa pernah berlaku dalam satu musim haji. Bagaimana biasa di Mekah, Madinah, akan ada rancangan TV, radio untuk soal jawab haji, umrah dan yang berkaitan. Suatu petang dalam rancangan live di radio di Saudi, seorang syekh menjawab panggilan telefon dan jawab soalan-soalan. Ada seorang perempuan telefon. Tuan Syekh, saya nak tanya berkenaan dengan mimpi saya. Saya bermimpi, boleh Tuan Syekh tolong tafsirkan? Kata ulama tadi, ini soal jawab haji dan umrah, bukan sesi tafsir mimpi. Kata perempuan tersebut, ini mungkin berkait Syekh. Kata Syekh, kalau macam tu silakan. Perempuan tadi kata, Tuan Syekh, saya bermimpi melihat seorang lelaki tawaf dalam keadaan telanjang. Apa maksud mimpi saya ini? Tuan Syekh tadi diam seketika, menarik nafas panjang lalu berkata, Wallahu a'lam. Apa yang saya faham dari mimpi puan adalah lelaki itu telah mendapat haji yang mabrur. Berdasarkan hadis Nabi, orang yang dapat haji mabrur ini pulang ke tanah air seperti baby yang baru dilahirkan. Telanjang. Jadi dia tawaf itu, dia sedang tawaf wida seperti baby dalam keadaan telanjang. Dia nak pulang ke tanah air bersih dari dosanya. Lalu Syekh tadi kata lagi, puan, sekiranya puan kenal lelaki tersebut,
sampaikan berita gembira ini kepadanya. Lalu perempuan itu menangis sebab di hujung talian. Lalu dia kata, wallahi, demi Allah Tuan Syekh, orang yang saya lihat dalam mimpi saya adalah Tuan Syekh sendiri. Ya Allah, adanya manusia yang Allah tunjukkan tanda-tanda penerimaan amalannya. Allah tunjuk. Ya Allah, ketika masih di dunia lagi, moga-moga Allah jemput kita semua menjadi tetamunya. Ya Allah, kami rindu bertawaf di Kaabah-Mu, jemputlah kami ya Allah. Kami rindu bersolat di masjid Nabi-Mu, bersolat di dalam Raudah ya Allah. Jemputlah kami menjadi tetamu-Mu. Ya Allah, ada insan-insan yang sedang menunggu giliran, yang membuat rayuan, yang teringin sangat menunaikan ibadah haji. Jemputlah mereka ya Allah. Jemputlah kami menjadi tetamu-Mu ya Allah. Bukakanlah pintu rezeki kami. Kurniakanlah kesihatan kepada kami ya Allah. Jemputlah kami. Kami teringin bersalat di hadapan Kaabah-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat yang bersama mimbar USN. Tolong doakan, moga-moga saya boleh terus berkongsi sedikit ilmu dan nasihat bersama masyarakat melalui mimbar USN ini. Kita jumpa setiap hari Jumaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.